dah tahu pergi, dah tahu risiko, pandai pergi pandai balik lah. Tahu pun nak takut sekarang, kenapa tak takut awal apa, sibuk je nak pergi sana. Kalau korang nampak komen-komen yang seumpama macam tu kan, itu Bridget 8200 lah. Okey, negara I tengah keluarkan dana yang besar, upah orang kat Malaysia pun ada kan, untuk perang daripada segi psikologi, social media, benda-benda tu. Itu Bridget 8200. Oh, tadi baru jumpa yang komen macam tu. Ya, kan? Macam latih kan? Sebab saya pun mula-mula pelik, apa hal orang ni komen macam ni kan? Patutnya kita komen, ya Allah, harap-haraplah dia orang ni selamat, haraplah bantuan tu dapat sampai ke Gaza. Kita akan fikir macam tu kan. Tapi apa ada komen macam tu? Bridget, lepas tu saya buat reading Bridget 8200. Kat mana-mana live TikTok ada komen macam tu. Ya, memang saya lepas dah tahu pasal Bridget 8200 tu, ada setengah komen saya sesah habis-habis. Ada setengah komen saya reply, you are Bridget 8200, right? Macam tu lah. Tapi sehebat-hebat perancangan manusia, hebat lagi perancangan Allah. Okey, Allah izinkan kita sampai ke Gaza, kita sampai. Kalau Allah tak izinkan kita sampai ke Gaza, mungkin Allah ada rancangan yang lebih baik. Okey, semuanya rahsia Allah. Kita usaha, kita doa, dahlah kita tawakal. Macam tu je. Okey, cumanya beza kita dengan diorang ni, diorang ni mungkin insan-insan yang terpilih kan. Diorang insan-insan yang terpilih. Kita yang tak terpilih ni, at least the least thing that kita boleh buat, doa dan ambil cakna benda ni. Saya pun benda ni pun mula-mula wife saya tak tahu. Tapi saya cerita dia pun ambil tahu. Bila saya nampak je news dekat TikTok, saya tunjuk dekat wife saya pun dah tahu dah benda ni. Macam tu. Ada yang tak gerak ke? Ini semua tengah gerak, tapi diorang tak adalah laju macam kita. Diorang tak adalah laju macam kereta gitu. Okey. Mungkin lepas 20 minit baru nampak ke depan ni sikit ke macam tu. Okey, ini tengah bergerak 3.2 knots. Korang cubalah Google berapa convert knots ke kilometer per hour kan. Yang ni bergerak berapa? Yang ni bergerak 4.3 knots. Cubalah Google kilometer hour convert. Semua kapal masih ada lagi kan? Tinggal 44 kapal. Tinggal 44 kapal. 2 dah rosak balik ke darat, 1 lagi kena tunda. Tinggal 44. Jauhkan sikit, zoom out. Okey, boleh? Ni, dia orang kat sini dah. Okey, red zone kat sini. Kenapa tinggal 44? Sebab 2 kena tunda. Nampak? 2 dah rosak balik ke darat ni. Nampak line kelabu ni? Dah balik ke darat dah ni. Nampak tu? Dah sampai dah. Lagi 1 kena tunda. So tinggal 44. Siti Amelia ni komen ngarut jap, saya block jap. Publicity murahan. Dah, saya dah block. Kena tunda maksudnya apa? Saya tak pasti pula kena tunda tu maksudnya apa. Tapi setakat info yang saya dapat gitu je dulu. Itu yang 3.44. Pukul 12.30 malam tadi 45 bot. Pukul 3 pagi tadi dah 44 bot dah.
Belakang sekali tu kapal Abang Nadir ke, saya tak pasti. Tapi nama bot yang paling belakang sekali ni Spectre. Dia naik bot apa Abang Nadir tu? Kalau dia naik bot Spectre, yang ni lah. Heliza lambat lagi. Heliza jauh ke belakang lagi. Sebab dia bergerak, memang dia lambat lah. Tak, orang kata tak satu trip lah. Malaysia naik bot apa? Banyak. Ada bot Hyuga, Mikeno, ada Fairlady, ada Estrella. Anggaran satu bot berapa orang, dia tak tentu, tak menentu. Ada bot naik 6 orang, ada bot naik 9 orang. Jauh lagi ke kalau nak sampai negara G? 2 hari 13 jam kalau nak sampai negara G. Kalau nak sampai red zone yang pertama, 1 hari 14 jam. Itu bot apa yang bertentang arah Sunflower daripada Turki? Bang, 4.9 knots tu bersamaan dengan 9 km per hour. Terima kasih. So kalau atas laut tu kira laju lah. Okay, kalau kita compare dengan kereta, memang slow lah. Janganlah compare dengan kereta. Jangan compare dengan kereta. Tapi kalau 9 km per hour atas laut tu kira laju lah. Ya, dengan ombak lagi. Nanti yang Sunflower dia akan berjumpa dengan ni. Nampak ni? Dia akan pinpoint dengan geng-geng flotilla. Dia orang solo je ni, satu bot je ni. Nanti dia orang akan pinpoint ke sini. Boleh je kalau apa, dia orang ni nak terus ke sini kan. Tapi janganlah, sebab benda ni bukan main-main kan. So dia orang regroup, jumpa dekat sini dulu. Ni red zone. Ni red zone. Lagi berapa tadi yang saya cakap, saya lupa dah. Nak sampai red zone ni lagi 1 hari ke tadi? 1 hari 14 jam. Ni nak sampai red zone ni 1 hari 14 jam. Sunflower tu leader ke tak? Dia gerak daripada tempat yang lain. So dia seorang-seorang je, tapi akan regroup dekat sini. Betul, 1 hari 14 jam. Katanya Abang Nadir kejar convoy boat. Mungkin kat belakang ni lah. Spectre ni tak sampai lagi, tak masuk lagi yellow zone. Mungkin yang tu lah kot. Diorang sentiasa bergerak ke atau ada berhenti-henti, tak pastilah tu. Tapi kalau tengok data dekat sini, tengah bergerak tapi slow lah. Okay, ni diorang nampak ada yang tengah baring tu. Mungkin tengah tidur lah ni. Tapi kalau tengok pergerakan bot, bergerak, cuma mungkin bergerak perlahan lah. Abang tak tidur ke? Oh, bagusnya tu. Itulah pasal tak tidur lagi ni. Korang dah tidur, lepas tu baru bangun, okey lah. Saya ni dah mengantuk dah ni. 5:30 dah ni. Tapi kalau tidur ni, kan tak subuh kan. Ala-ala tu tunggu je lah sampai subuh. Live daripada pukul apa? Live daripada pukul 2:30 ni. Tunggu. So saya kena stay up sampai subuh. Kalau tak terlajak subuh ni. Lepas tu kena siap-siapkan anak pula pergi sekolah. Aduh. Jam otak ni. Mereka nak menuju ke mana? Ke negara G.
Assalamualaikum, saya dah follow. Terima kasih. Tu buat apa yang daripada utara? Ni daripada Perlis ni bang. Daripada Perlis ni. Tak ada bang, ni daripada diorang gerak daripada Turki. Kerja sendiri tak sendiri jugalah bang. Dengar kata ada yang dah sampai. Betul ke? Mana ada, tak ada yang sampai lagi. Kalau korang nak tahu, kita ni Global Sumut Flotilla yang ke-38. Okay, yang betul-betul dah berjaya sampai ke negara G, baru 5 Global Sumut Flotilla daripada 38 punya ekspedisi. Oh, ingatkan dari East Nordil. Tak. Ni daripada, ni flotilla juga, tapi daripada dia orang gerak daripada Turki. So arah yang berbeza. Malaysia berlayar start dari mana? Daripada Barcelona. Kenapa kapal tinggal 44 ke dek? Ketinggalan ni? Ya, tinggal 44. Sebab 2 dah rosak, dah balik ke darat. Ni, nampak ni garisan ni dah balik ke darat. Lagi 1 kena tunda, tinggal 44. Betul, ada yang daripada Barcelona, ada yang daripada Greece. Betul. Okey, kalau tuan-puan tengok kan, biru ni daripada, warna biru ni daripada Barcelona. Kalau warna orange kuning macam ni daripada Greece. Kalau warna purple, mungkin tuan-puan tak nampak, kalau saya tengok kat laptop ni saya nampak. Kalau warna purple daripada Sicily, Itali. Okay. Kalau warna hijau daripada Tunisia. Setiap warna ni ada maksud dia. 8200 tu dibayar ke? Ya, diorang dibayar oleh negara I. Diorang macam stop? Tak, diorang tak stop. Diorang bergerak je, tapi bergerak perlahan. Bayangkanlah, yang paling laju pun bergerak 4.9 knots bersamaan dengan 9 km per hour. Atas jalan kan slow tu, tapi atas laut laju lah. So lambatlah sikit benda ni up to date. Mungkin lagi 20 minit baru kat sini ke, macam tu lah. Salam, maaf tanya, 8200 tu apa? Okey, 8200 tu korang kena tahu, negara I ni dia ada tubuhkan satu brigade, satu unit yang khas, nama dia Brigade 8200. Apa tugas dia? Apa tugas diorang? Diorang ni tugas diorang, pernah tak jumpa dekat komen-komen, instead of doa macam semoga diorang ni selamat pulang, selamat pergi, semoga tak ada apa-apa yang buruk berlaku, semoga semuanya baik-baik je, instead of komen-komen macam tu, korang pernah tak nampak komen macam, dah tahu risiko kenapa pergi lagi, sibuk je nak pergi, tanggunglah sendiri. Pernah tak jumpa komen-komen seumpama macam tu? Okey, komen-komen macam tu, orang-orang yang komen macam tu adalah orang yang daripada Brigade 8200 yang telah dibayar oleh negara I. Kalau korang jumpa komen-komen macam tu, itulah maksudnya Brigade 8200. Diorang telah dibayar, telah diupah oleh negara I. Pernah bang orang bodoh yang cakap macam tu bang? Ya, Imran Faizal. Dulu saya pelik, apa hal dia ni cakap macam ni? Pelik betul aku tak boleh brain orang macam ni. Tapi bila saya selidik, rupanya dia telah dibayar oleh negara I jadi Brigade 8200. Itulah kadang-kadang orang kan tak kira dah dapat duit depan mata gelap lah. Negara I tu apa? Negara Israel. Tak takut ke join 8200? Takut kena sebat je dalam ni. Diorang kira apa dah. Saya dah banyak kali nampak komen macam tu. Ya, saya pun dah banyak kali nampak komen macam tu. Sebab diorang nak ni Brigade 8200 tu, negara I dia nak perang juga daripada segi social media, nak brainwash, something like that.
Ya, kita kena tapis juga apa sebutan-sebutan kita dalam TikTok ni. Sebab tu yang negara G ni saya panggil negara G. Tak boleh obvious sangat. Negara I saya panggil negara I. Macam itulah. Tak tahulah berapa dia bayar, tapi dia memang ada dana yang besar lah dia bagi. Dah masuk zon kuning ke? Dah separuh dah. Sikit lagi nak sampai yellow zone yang kedua. Ni yellow zone yang pertama. Sikit lagi.